Saya pernah mengalami masalah stroke yang tinggi lah yang menyebabkan mata saya rosak teruk lah daripada power 200. Selepas dia terkena minor stroke tu dia naik ke 270 mata saya. So mata saya jadi berlapis-lapis. Di mata tu jadi tak nampak. Jadi silau. Bila saya nak melangkah nak pijak lantai pun saya jadi gayang-gayang, saya takut. Itu bukan masalah kaki ya, walaupun saya terkena minor stroke. Tapi Alhamdulillah semua baiklah. Cuma mata dengan suara suara dengan mata saya teruk lah. Mata saya naik sampai 70, dia punya power. So saya nak melangkah, nak pijak tu saya jadi takut-takut, gayang-gayang. Saya terpaksa tempasin mata yang spek mata hitam, yang ada power, yang ada uh, untuk UV lah. Jadi saya tak boleh tengok cahaya. Cahaya matahari, cahaya lampu semua saya tak boleh tengok, silau. Silau sangatlah. Kalau saya buka phone tu, tak nampak apa, nampak putih. Saya terpaksa tutup. Tutup dia punya phone tu, tak boleh nak tengok. Dia tangkap mata kan. Daripada situ, bermulalah saya mula menggunakan produk mata Ashifa ni lah. Saya balik saja ke sini, anak-anak bawa balik ke sini. Kebetulan masa tu saya memang dah join produk mata Ashifa ni, tapi saya belum guna masa tu. Saya teringatkan produk ni. Saya titik lah satu hari dalam 5 kali, 6 kali, tiap-tiap hari saya pakai. Alhamdulillah tak sampai 2 minggu lapisan-lapisan tingkat mata saya yang mengganggu mata saya tu dah mula hilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, sebab saya ni saya selalu keluar waktu tengah hari untuk membeli makanan. Sebab saya memang tak masak dekat rumah. Saya terpaksa keluar. Jadi saya tak boleh nak keluar kalau tak ada cermin mata ke. Sebab silau matahari tu dia sakit mata kan. Jadi saya terpaksa pakai cermin mata hitam kan. Yang ada ni lah, protector dia tu kan. So selepas saya menggunakan dalam tempoh 2 minggu lebih macam tu, saya dah tak pakai cermin mata hitam lagi. Alhamdulillah sampai sekarang saya tak pakai cermin mata hitam lagi lah.